Tidak, 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 tidak. Tidak, 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 tidak. Saya memang dah sampai tahap paling teruk sekarang. Jom, mari kita gerak. Jom. Ayo, jom. Korang, kita baru saja mendarat di salah satu kawasan paling gila pernah aku lihat. Kita mendarat di Pulau Bakau, Australia. Aku dan Forty kat sini akan cuba bertahan tanpa makanan, tanpa air dan tanpa tempat berlindung untuk cabaran survival paling hebat. Korang, ada haiwan kat sini yang nak bunuh kita? Kita akan uji, Prof. Harapnya, kami boleh terus hidup untuk beberapa hari akan datang. Hei perempuan, kau teruja tak? Jom, ayo. Satu perkara yang saya boleh janji pada kamu semua ialah beberapa haiwan yang akan kita jumpa dalam beberapa hari akan datang memang luar biasa. Kita akan masuk ke Pulau Bakau ini. Kita baru saja sampai ke sistem Bakau dan saya akan tunjukkan semua yang ada dalam beg galas kita. Pertama sekali, kita ada GoPro dan bateri GoPro. Ini sahaja air yang saya dan Prof ada di sini untuk beberapa hari akan datang. Tak banyak kawan-kawan, tapi harapnya cukup untuk bertahan. Sudah tentu kita ada pemulih tenaga segera. Korang tahu, kita hanya akan ambil ini bila kita betul-betul dah tak larat. Kita juga ada satu barang misteri kecil ni. Kita ada sedikit tali pancing di sini dan beberapa mata kail. Dan saya ada sedikit idea macam mana kita boleh guna benda ni, tapi kita memang langsung tak ada umpan kawan-kawan. Jadi, kita kena cari sejenis haiwan. Kita ada parang kesayangan kita yang kita boleh guna untuk buat senjata dan juga teroka tangkap haiwan besar. Beg galas ini memang kosong sepenuhnya. Dan sekarang, masa untuk kita muatkan barang, masuk jauh ke dalam Pulau Bakau tu dan tengok apa yang saya dan Prof boleh jumpa di sini. Saya boleh janji, haiwan-haiwan yang kita akan jumpa sepanjang misi ni, korang mungkin tak pernah tengok seumur hidup. Jom sayang. Sekarang ni, air surut sangat dan rancangan kita adalah untuk teroka sebanyak mungkin. Dalam masa 3 hingga 4 jam lagi, air pasang akan naik sepenuhnya dan kita akan berada di bawah air. Dan harap-harap haiwan yang kita cari sekarang berada di tempat yang kering dan tinggi. Saya nak cepat-cepat tengok kalau kita boleh jumpa apa-apa jenis senjata atau sesuatu yang kita boleh guna untuk cuba perangkap atau tangkap haiwan-haiwan ni. Sebab saya rasa kita cuma ada beberapa jam je kawan-kawan. Kita memang sedang berlumba dengan air pasang sekarang. Ini memang sempurna. Tengok ni. Kita ada pokok tua di sini. Selagi ia kukuh, ya, rasanya memang kukuh. Saya rasa kita boleh guna ini dan bina sejenis lembing atau senjata yang boleh kita gunakan di Pulau Bakau ini. Oh. Aduh, Prof. Saya baru saja terhentak muka sendiri dengan kayu ni. Bahagian hujung sini, kita akan jadikan ini sebagai bahagian untuk membunuh. Bahagian ini akan jadi sangat tajam. Dan yang hujung satu lagi akan jadi hujung lembing yang kita boleh gunakan untuk menembusi haiwan. Lihat tu, memang betul-betul tajam kawan-kawan. Benda ni dah siap untuk digunakan. Baiklah, kita akan pergi memburu. Mari ambil beg galas dan mula meneroka dalam kawasan Paya Bakau ni. Jadi kita ada 2 senjata. Kita ada lembing dan kita ada parang. Kita akan bergerak ke atas sini, kita akan cari apa saja yang kita boleh jumpa di sini untuk beberapa hari akan datang bagi membantu kita. Apa-apa jenis protein, apa saja yang boleh kita gunakan untuk membantu kita bina tempat berlindung. Apa saja yang kita jumpa, kita akan ambil. Forty, kau jalan terus je laluinya sayang. Tengok sini kawan-kawan. Kita ada beberapa ketam lama. Itu adalah sebahagian daripada cangkerang ketam lumpur yang lama di sini. Sayang, tengok ni. Macam mana kau dah jadi berlumpur macam ni? Sekarang, apa yang ketam-ketam ni buat di sini ialah mereka sebenarnya makan sesama sendiri. Dan kemudian, cangkerang itu akan jadi merah terang sebab matahari dan semua tu. Kita juga baru jumpa lubang ni. Mungkin ada ketam dalam tu. Sebenarnya, rasa macam gangster sekarang. Aku ada 2 senjata. Kita akan letak ni ke tepi. Lubang-lubang ni di kawasan terbuka. Kadang-kadang kita akan jumpa ketam besar bersembunyi dalamnya. Kita kena masuk dengan tangan kosong untuk pastikan sama ada sesuatu dalam tu atau tidak. Seluruh lengan aku dah masuk dalam tu, tapi masih tak sampai ke belakang. Baiklah, aku kena masuk sepenuhnya kali ni kawan-kawan. Ini mungkin salah satu lubang paling kotor yang pernah aku masuk. Baiklah.
Masih belum sampai ke bahagian belakangnya. Korang, lubang tu terus ke belakang dan kemudian ia betul-betul buat pusingan U yang besar. Aku rasa ada ketam besar dalam tu. Aku cuma rasa kita tak boleh capai dia. Kita kena masuk lebih dalam ke dalam paya bakau. Jom. Korang, tengok ni. Sekarang cuba bagi tahu aku, siapa yang mabuk sangat malam Sabtu sampai boleh tersesat masuk paya bakau, bro? Memang ada beberapa kawan aku yang pernah buat macam tu sebelum ni. Prof memang dah merayau sampai ke atas sini. Korang, aku baru jumpa batang kayu besar ni. Aku nak tengok bawah dia. Tengok apa yang kita boleh jumpa. Ada apa-apa tak bawah tu? Nampaknya tak banyak apa-apa pun. Fraud baru saja jumpa sesuatu. Frotty, apa yang kau jumpa, girl? Oh ya Allah, kawan-kawan. Tengok ni. Dia jumpa ikan belanak mati. Bagus, girl. Jom kita bersihkan dia. Ya Allah. Wah, kurang. Benda ni memang busuk gila. Memang dah terbiar kat sini sekurang-kurangnya beberapa hari. Oh, dia memang dah mula hancur dan sebagainya. Bau dia memang busuk, bro. Aku ada sedikit idea macam mana kita boleh guna benda ni untuk menarik masuk haiwan tertentu. Kita ada banyak mata kail dalam beg galas dan sedikit tali pancing. Kita boleh guna benda ni dan pasang ke atas kayu ni korang. Dan ia akan jadi perangkap kecil yang epik yang kita boleh tinggalkan kat luar. Kita mula potong sedikit tali kat sini. Ini memang sesuai. Mungkin cukup kalau panjangnya lebih kurang 40 cm je. Tali pancing kita tergantung dari dahan ni dengan satu mata kail. Idea dia, kita nak ada lebih kurang 10 macam ni berselerak kat sini. Jadi, kita ada 10 peluang berbeza untuk tangkap ikan. Ikan belanak ni memang busuk gila. Kita dah usahakan perangkap kecil ni kat sini. Dan tengok ni. Korang, kita memang ada perangkap ikan kecil yang terbaik kat sini. Dan kita boleh letak ni dalam anak sungai. Ia akan duduk je kat situ masa air pasang surut. Dan harapnya, kita boleh dapatkan sejenis haiwan. Ya. Kita akan dapat gunakan ini untuk tandakan tempat ni. Air pasang surut sedang bergerak masuk dan keluar sekarang. Kita gantung ia di sini. Dan kemudian kita akan tandakan ia. Seperti ini. Itu memang dah tertanam dalam tanah di sebelah sana, kawan-kawan. Semua ikan sepatutnya boleh hidu bau itu. Harap-harap berjaya, kawan-kawan. Saya tak pernah buat jenis memancing macam ni sebelum ini. Jadi saya tak tahu sama ada ia akan berjaya atau tidak. Kita kena tinggalkan perangkap ikan tu sekurang-kurangnya beberapa jam di anak sungai kecil tadi. Harap-harap itu akan beri kita peluang terbaik untuk dapat sesuatu. Baiklah kawan-kawan, saya baru saja berhenti di tempat teduh selama 10 minit. Saya betul-betul rasa terbakar kat luar tu. Panas dia memang luar biasa, kawan-kawan. Saya tak tahu apa yang sedang berlaku sekarang, tapi saya rasa saya dah kena stroke haba. Saya dah berada di bawah matahari sepanjang pagi berjalan-jalan. Saya baru saja siapkan perangkap tu dan saya betul-betul rasa terbakar, kawan-kawan. Saya langsung tak tahu apa yang akan berlaku malam ni. Sekarang ni angin bertiup kuat. Jadi, itu membantu halau semua lalat pasir dan nyamuk daripada saya. Tapi kalau angin ni berhenti, kawan-kawan, saya memang akan mula kena teruk digigit. Dan boleh saya katakan, saya rasa malam ni akan jadi malam yang sangat mencabar dan panjang untuk kita. Baiklah kawan-kawan, kita akan masuk sedikit lebih dalam ke Pulau Bakau sekarang. Kita memang hampir tiada tempat untuk tidur malam ni. Kita tiada makanan dan air pun makin habis. Saya kena cuba jimat tenaga sebanyak mungkin sambil cari apa-apa jenis makanan. Kita tak boleh harapkan perangkap ikan tu, kawan-kawan, sebab saya tak tahu apa yang akan jadi di situ. Saya tak pernah buat macam tu sebelum ni. Baiklah kawan-kawan, kita memang betul-betul tengah hadapi cabaran sekarang. Mesti ada ketam besar kat sini. Nampak ni, ikan buntal kecil. Dapat dia. Aku baru je tangkap dia dengan tangan kosong. Ini ikan buntal kecil. Kalau kau makan ni, kau memang akan mati serta-merta. Dia ada cukup racun untuk bunuh 30 manusia. Dan itu memang haiwan kecil yang sangat gila. Tengok benda ni.
kita lepaskan dia. Dia dah pergi. Mari kita teruskan. Mesti ada lagi haiwan lain di sini. Sekurang-kurangnya, ada yang kita boleh makan. Kau boleh nampak, semua lopak air ni mula terisi. Ini air pasang mula masuk. Oh, ini tak bagus. Tak bagus. Masa aku bergerak, aku asyik kena serang dengan semua labah-labah ni. Nyamuk pun gigit aku. Aku baru je kena sengat tebuan tadi. Memang tak pernah habis kat sini, ya Allah. Harap-harap berbaloi bila aku jumpa makanan nanti. Baiklah. Nampak tak tu? Itu cengkerang kecil kawan-kawan. Kita boleh makan ni. Tak banyak. Tapi kalau kita dapat kumpul beberapa, sekurang-kurangnya ada juga tenaga. Kawan-kawan, aku pun tak sempat nak masak atau apa-apa. Ini agak berisiko sebab kalau aku makan ni dan aku jatuh sakit, mungkin aku akan kena cirit-birit atau penyakit pelik. Tapi aku tak kisah pun. Benda ni nampak macam penuh nanah je. Aku pun tak tahu apa benda yang keluar dari situ. Tapi bahagian tu aku tak makan. Kita akan telan juga. Rasanya lebih kurang macam tiram. Cuma rasa berpasir, berlumpur dan masin. Tapi sekurang-kurangnya bolehlah jadi tenaga. Baiklah, jom teruskan. Aku pun tak tahu kat mana Froff sekarang. Baiklah kawan-kawan, aku dah nampak seekor ketam. Aku dah meredah semak ni selama beberapa jam bro. Dan kita jumpa seekor. Kita kena cuba tangkap dia ni dengan tangan kosong. Ya Allah, aku penat sangat. Aku betul-betul rasa pening. Dia langsung tak tahu aku dah nampak dia kawan-kawan. Tengok tu. Kalau aku gerakkan tangan aku, dia pun tak akan bergerak. 3, 2, 1. Baiklah, aku dah tahan dia. Baiklah, aku dah dapat dia. Oh ya Allah, kami dah cari merata-rata. Kami jumpa seekor ketam kecil, tapi malangnya dia tak cukup besar. Yang itu, kau boleh nampak dia ketam jantan yang nak bersalin kulit. Jantinanya betul, tapi dia cuma terlalu kecil. Dan bila aku kata berkarat, maksudnya dia nak tukar cengkerang tak lama lagi. Mungkin sebab tu dia duduk melengkung kat sini. Relax je. Jadi, ini bukan saiz ketam yang kita cari kawan-kawan. Dan matahari pun dah makin terbenam sekarang. Kita tak ada banyak masa sebelum matahari terbenam. Aku tak tahu berapa lama lagi kita boleh cari. Aku ingatkan kita dah dapat seekor yang besar. Kita kena lepaskan dia dan teruskan meneroka cari kat mana kita nak tidur kat sini. Sedia kawan? Dia akan duduk kat situ dan kita boleh teruskan. Ya Allah. Aku ingatkan kita dah dapat seekor. Aduh, tidak. Aduh. Semua lopak-lopak air kecil ni. Ini sebab air pasang naik. Ini tak bagus. Ini bermakna kita hampir kehabisan masa. Tidak. Oh. Oi, apa yang kau makan? Baiklah, Froff baru saja jumpa sesuatu. Dia cuba untuk makan benda tu. Apa ni? Itu sebenarnya sebahagian daripada cengkerang penyu. Dan Froff cuba nak makan benda tu. Oi, kau tak boleh makan tu, sayang. Oi. Oh, tengok ni. Kita juga jumpa cengkerang ketam lumpur. Ini mesti kawasan kubur dalam paya bakau, kawan-kawan. Kita juga ada penyu mati. Apa yang sebenarnya berlaku pada penyu-penyu ni ialah bila air surut besar macam hari ni dan penyu-penyu ni akan terperangkap kat sini. Lepas tu, air pasang besar tak datang untuk satu tempoh. Jadi, mereka tak ada cara nak balik ke air dan akhirnya mereka akan mati. Jadi, tenanglah di syurga, bro. Keluarkan dari mulut kau. Tak. Keluarkan kulit ketam dari mulut kau. Keluarkan kulit tu dari mulut kau. Ini bukan untuk kau. Jom. Dia memang betul-betul nak makan semua benda. Kita memang betul-betul jumpa terlepas lama. Bro, benda ni agak kotor. Korang, mungkin kita tak ada ketam. Tapi kita ada terlepas lama kat sini. Benda tu memang sangat kotor dan jijik. Memang menjijikkan. Frody, kita dah ada tempat berteduh. Kita boleh tidur dalam ni malam ni. Ini memang akan jadi penyelamat kita. Harapnya ia boleh bagi perlindungan sikit. Kita patut boleh guna benda ni. Air pasang dah naik sangat korang dan kita dah kehabisan masa. Kita kena bersiap untuk malam ni, berlindung dan esok akan jadi hari yang baru. Dan kita akan pergi lebih jauh dan lebih dalam daripada apa yang kita buat hari ni. Biasanya, saya akan guna benda ni untuk pasang pelindung atau peneduh yang boleh bagi kita tempat berteduh di pulau-pulau ni.
Tapi kat sini, dalam kawasan bakau ni korang, ada banyak serangga kecil dan diorang hidup dalam lumpur dan pasir dan semuanya lembab. Korang memang kena buat apa saja untuk elakkan diri dari duduk atas tanah. Kalau saya ada lebih tali, saya mungkin akan ikat tali tu antara pokok dan buat struktur macam buaian. Tapi kita tak ada kemewahan tu kat sini. Korang pun nampak kita memang cuma ada barang asas je. Jadi kita akan guna apa yang ada ni je. Kita tak perlu buat banyak sangat pun. Tapi kita cuma akan bentangkan ni terus je. Dengar dulu apa aku nak cakap. Sekurang-kurangnya, kita tak duduk atas pasir tu. Aku memang lebih rela duduk atas ni daripada dalam lumpur dan sebagainya. Tak sangka aku tidur atas pokok renik. Ini kali pertama aku buat macam ni dalam hidup aku. Froth, jom cuba tempat kita ni. Dia dah tidur lena. Suhu turun dengan sangat-sangat cepat. Dan angin pun dah reda. Itu bermakna semua lalat pasir kecil ni mula keluar dan betul-betul menyiksa aku. Sekarang ni, mereka merayap seluruh badan aku. Jadi, cuma satu perkara yang kita perlu buat untuk hadapi malam ni. Frothy Girl, kita kena berlumur dengan lumpur. Baiklah, apa yang kita akan buat ialah kita akan ambil semua lumpur ni dan sapu ke seluruh badan kita. Dan apa yang akan berlaku ialah ia akan membentuk satu lapisan tebal di luar yang akan melindungi kita daripada semua serangga dan segala-galanya sepanjang malam. Ya Allah. Oh, baiklah. Kita letak sedikit di hidung kamu. Itu akan melindungi kamu, gadis, supaya kamu tak digigit sepanjang malam. Harap-harap nyamuk-nyamuk ini tak boleh tembus lapisan ini. Selamat mencuba. Gadis, kita kena cari lebih banyak makanan esok. Maaf, tapi malam ini kita terpaksa berlapar. Beberapa jam lalu, kita telah pasang perangkap ikan itu dan air pasang telah masuk selama 2 hingga 3 jam terakhir. Sudah tiba masanya untuk kita periksa sama ada haiwan yang terperangkap di dalamnya. Korang boleh nampak sekarang, air dah naik. Saya pun tak tahu. Saya tak pernah buat perangkap macam ni sebelum ni. Saya sedang mencarinya. Cuba rasa-rasa cari. Saya rasa sesuatu yang besar telah mengambilnya. Ia sudah tiada. Sial. Ada sesuatu yang besar telah mengambilnya, kawan-kawan. Tidak. Tidak. Masalahnya, lumpur di bahagian bawah sini, kawan-kawan. Saya cuba untuk mengukuhkannya sebaik mungkin. Tapi sebab ia lumpur, memang susah nak pastikan sesuatu itu betul-betul melekat. Tidak. Saya rasa saya dah terkena batu kat dasar sekarang. Ini tak bagus. Oh. Itu tak bagus. Aku ingat kita akan dapat daging segar, sayang. Kita tak dapat apa-apa. Tak ada apa yang kita boleh buat. Kita dah cuba. Aku rasa esok kita kena pergi lebih jauh dan lebih dalam daripada apa yang kita buat hari ini. Aku tahu aku sepatutnya perkuatkan itu lagi. Aku tahu aku sepatutnya perkuatkan itu lagi. Sial. Aku dan Fatih sedang bersiap untuk malam nanti. Kami hanya bersantai di rumah kecil kami yang selesa. Fatih, dia sangat selesa. Aku baru saja pergi ambil ranting hijau ini. Dan satu helah yang agak menarik ialah kau sebenarnya boleh patahkan saja ranting ini. Kalau kau gigit hujungnya, ia akan jadi berbulu. Dan kemudian kau boleh cuba gunakan itu macam berus gigi. Itu bagus. Saya tahu, ramai antara kamu sedang melalui masa yang sangat sukar sekarang dalam hidup. Rasa macam dunia sekarang berada dalam keadaan yang gila. Tapi, saya nak cakap yang kamu tidak keseorangan. Kalau kamu sedang melalui masa yang sukar, kamu disayangi oleh saya, Frothy dan Tuhan, bro. Dan kamu tidak keseorangan dalam semua ini. Saya doakan untuk kamu semua di luar sana yang sedang berjuang sekarang dan ketahuilah bahawa kami ada untuk kamu. Dan seperti hari ini, kadang-kadang keadaan memang sukar. Tapi saya pasti esok akan membawa hari baru yang indah. Tak mungkin saya dan Froth boleh bertahan sampai esok
tanpa dapatkan apa-apa makanan. Kami akan masuk tidur sekarang. Kami akan cuba bertahan sepanjang malam dan esok pagi, kami akan jumpa anda awal-awal lagi. Hari baru, cabaran baru dan harap-harap ada makanan untuk saya dan Froth. Selamat pagi kepada anda semua. Sekarang hari kedua. Frothy, macam mana tidur kamu sayang? Kawan-kawan, kami sangat berlumpur dan sangat lapar sekarang. Dan Froth, dia memang tak gembira dengan saya kawan-kawan. Saya dah biarkan dia di luar sepanjang malam tadi. Dan kita ada satu matlamat untuk hari ini, iaitu untuk meneroka lebih jauh daripada apa yang kita lakukan semalam. Kawan-kawan, saya sedang digigit teruk oleh lalat pasir kecil sekarang. Saya dah penuh dengan lumpur di seluruh badan. Tapi ia masih tak banyak membantu. Dan korang tahu, kita dah tak makan selama 2 hari lepas bro. Saya memang sangat lapar sekarang. Mungkin saya nampak macam mangga yang dah separuh dihisap sekarang. Frothy, kau memang gadis yang kotor. Kami sedang mengasah senjata kami sekarang sebab kami akan pergi memburu besar untuk hari kedua. Segala-galanya di sini bergantung pada pasang surut air. Sekarang ini, air tengah pasang. Jadi, ada sedikit air di permukaan lumpur ini. Kami akan gunakan lembing yang kami buat ini untuk cuba cari ikan pari, ikan, sotong, sotong gurita, apa saja yang kami boleh jumpa. Pemburuan besar bakal bermula. Korang boleh nampak, Frothy dan saya, kami memang letih sangat. Jadi, cuma satu benda yang kami perlukan. Korang pun tahu, bila saya minum pemulih segera ini, saya akan rasa segar balik dan dapat tenaga baru. Inilah yang saya perlukan untuk pemburuan besar ni. Jom minum guys. Jom kita pergi. Bagus sayang. Jom Sam. Baiklah semua. Kita telah dilahirkan semula. Aku dan Frothy di sini, kami akan pergi memburu. Jom sayang. Baiklah semua, inilah tempat yang kita nak berada. Korang boleh lihat di sekeliling aku, kita ada kawasan pasir yang luas. Ada sedikit air di sini, air pasang sedang surut dan ini akan jadi peluang yang baik untuk kita. Harapnya dapat cari makanan. Aku akan berenang melintasi bahagian sini. Froth, mari sini. Jom. Bagus, pandainya. Baiklah, bagus, pandainya. Bagus, pandainya. Bukan kayu kamu? Bukan kayu kamu? Tidak, kamu memang begitu. Sepanjang masa saya cuba berenang melintasi sungai ini, Froth fikir lembing itu adalah kayunya. Dan dia tarik saya kembali ke tengah. Betul-betul di depan saya adalah benda kegemaran Froth di muka bumi ini. 3, 2, 1, pergi sayang. Ayo. Froth dah tak keruan tengok tu. Tunggu. Ayuh, kembali sini. Jadi rancangan kita guys, kita akan bergerak di sepanjang kawasan rata ni. Kita ada lembing kita di sini yang sepatutnya boleh menembusi sesuatu. Selagi Froth tak menakutkan mereka, kau kena senyap, okey? Kau kena senyap, bertenang, jangan takutkan semua benda. Baiklah, korang boleh nampak semua lubang ni di sekeliling aku. Sebenarnya, ini dibuat oleh ikan pari guys. Apa yang mereka buat, mereka datang ke kawasan data ni dan menyedut semua pasir. Itu yang berlaku. Macam cacing, yabis dan pelbagai jenis krustasi kecil. Dan itulah yang kita cari. Apa-apa jenis ikan pari, ikan, gurita yang kita boleh tombak dengan senjata ni, memang terbaik. Oh, tengok ni. Korang nampak tak kat sini? Itu sebenarnya dari ikan kepala rata. Ada ikan leper yang akan baring dalam pasir macam ni. Dan diorang memang tanam diri sendiri. Itu petanda yang sangat bagus. Sekarang, ikan-ikan tu memang kita boleh tombak dengan benda ni. Kita dah dapat ikan pari pertama kita. Oh, Froth. Mari sini. Oh, tidak. Froth. Aku nak baling. Oh, aku baru je terlepas dia. Korang kena tengok apa-apa pergerakan je.
Froth memang terus serbu macam lebah kat madu. Dia memang anjing golden retriever paling tak senyap atas muka bumi ni. Baiklah, aku baru nampak beberapa ikan belanak kat sini. Bagus, Froth. Froth betul-betul Ambil balik lembing aku, korang tengok ni. Turun sini, kita ada ketam besar kat sini. Kita ada ketam besar, alamak. Kemana dia pergi? Korang, tadi kita ada ketam lumpur besar gila. Tak, itu mungkin dia tadi bro. Aku tak tahu besar mana dia. Sebab tu, aku tak nak tombak dia. Mana tahu kalau itu betina. Tapi itu memang ketam besar. Dia baru je lari masuk air keruh ni. Froth, itu yang kita nak. Ketam lumpur besar duduk kat sini. Inilah yang kita cari. Korang boleh nampak ada sikit air kat atas kawasan rata ni. Sepatutnya ada haiwan yang terperangkap kat sini dan tengah makan walaupun air tak banyak. Perlahan-perlahan. Baiklah semua. Aku baru nampak seekor pari kat sini, Froth. Perlahan. Aku tak nak korang terpijak dia. Ada pari kat sini. Biar aku tengok. Kita dah jumpa dia. Tengok tu, dia tengah makan. Hey, duduk. Tengok dia bro. Dia tengah tunggu je. Tunggu. Hey, bertenang. Tengok dia. Kita dah jumpa dia kat sini. Betul-betul kat situ. Itu memang makhluk yang cantik. Haiwan pertama yang kita jumpa. Kita akan biarkan dia hidup sekarang. Dia tengah berenang kat tepi. Dia langsung tak tahu aku ada kat sini. Tengok dia. Memang tengah berenang je. Kita akan biarkan dia hidup. Mungkin ini risiko paling besar yang kita ambil. Tapi korang, aku rasa kita boleh jumpa sesuatu yang lagi baik sikit. Dia takkan ada banyak daging sangat. Jadi sebenarnya kita boleh ambil dia. Tapi kali ni kita lepaskan dia dulu. Baiklah. Jom, Froth Girl. Jom. Kita akan cari sesuatu yang akan bagi lebih cabaran sikit. Kita akan terus cari kat sini. Korang, kita ada ikan pari kat sini. Tengok dia. Nampak tak? Kita akan cuba tangkap. Alamak, dia terus lari sebab kita bro. Ya Allah, Frothy, sayang. Itu peluang baik untuk tangkap ikan pari. Aduh, okey, jom teruskan. Ada haiwan tengah makan kat depan ni. Aku tak pasti apa dia. Perlahan-lahan je, jangan gopoh. Ya Allah korang, ini salah satu benda paling cantik pernah aku tengok. Tengok ni, aku rasa ini pari tutul kat depan ni. Korang, tengok corak pada haiwan ni. Benda ni memang luar biasa. Bro, perlahan sikit. Ya Allah, tengok dia tu. Kau nampak tak? Tengok corak pada dia. Corak dia memang gila, macam harimau bintang. Oi, Froth. Perlahan sikit. Tak mungkin aku boleh tangkap haiwan tu. Benda tu terlalu cantik. Ya Allah, Frothy. Tengok apa yang kita jumpa kat sini. Kak, tengok ni. Ya Allah, kawan-kawan. Tengok ni. Kita ada semua labah-labah laut ni, kawan-kawan. Sebenarnya, ini yang kita panggil ketam askar. Dan sebabnya ialah, mereka bergerak dalam barisan macam askar merentasi kawasan rata ni. Korang boleh tengok mereka kat sini. Memang pelik haiwan ni. Macam labah-labah laut biru. Aku dengan Froth memang tengah betul-betul terdesak sekarang ni. Kita baru je jumpa semua ketam askar ni bergerak merentasi kawasan rata. Jom makan mentah-mentah. Aku tak tahu macam mana hasilnya nanti. Oh, ketam mentah. Oh, itu menjijikan. Dan Froth baru je nampak guys. Ia macam telan kaca yang penuh dengan nanah manis. Oh, itu dah masak. Patutlah kau tak nak makan tu sayang. Oh, kita kena cari sesuatu yang lebih baik. Tak mungkin aku nak makan segenggam benda tu. Memang tak akan jadi. Tengok ni kawan-kawan. Kita ada seekor helang betul-betul di atas kita. Mungkin cuba nak menyambar Froth. Nampak tak ada helang kat situ? Aku tak tahu kenapa kau cuba ikut aku. Aku tak ada makanan kawan. Aku pun tengah cari juga. Froth sekarang cuba nak dapatkan dia. Baiklah kawan-kawan, kita ada seekor ketam di sini. Aku akan cuba tekan dia. Aku tak tahu jenis ketam apa, besar mana dia. Aku cuma nak tekan dia terus. Dia duduk betul-betul di sini. Nampak tak dia kat sini? Oh tidak, tengok dia kat sini. Cuba nak takutkan dia. Oh tidak. Baiklah, dia baru saja menyorokkan diri dia kat situ. Saya akan terus datang dari belakang dia. Baiklah, saya dah tekan dia.
Tengok tu kawan-kawan, seekor betina kecil kat situ. Memang cantik ketam ni. Dia baru je jalan kat sini. Inilah yang kita cari. Cuma yang kita nak, jantan dan 5 kali ganda besar dari yang tu. Macam ni lah saya tahu yang ni betina. Kawan-kawan, jadi kat bawah sini ada bahagian rata dia dan kat situlah dia simpan semua telur dia. Kita takkan ganggu dia sangat. Kita biar dia pergi. Fatih, tinggalkan yang ni. Hey, jom. Mari kita mula cari benda-benda yang agak menarik kat sini kawan-kawan. Baiklah. Saya rasa ini akan jadi bagus. Jom teruskan. Cuaca tu memang baru je berubah. Dan sekarang langit dah gelap betul. Hujan mula turun lebat kat sekeliling saya. Ini memang tak bagus sayang. Kita tak ada makanan dan cuaca ni dah jadi makin teruk. Tengok tu, langit memang gelap betul. Semua tu tengah datang. Memang nampak hujan tengah turun. Aduh, sejuk sangat ni. Aduh, tidak. Harap-harap hujan ni cepat berlalu guys. Nampak macam awan hujan je yang tengah datang tu. Tengok tu. Kita manfaatkan masa sekarang ni. Korang pun tahu aku dah berlumpur sangat, tak banyak air sejak beberapa hari lepas. Aku terima je lah. Walaupun agak sejuk dan berangin, tapi air segar ni buat badan aku rasa luar biasa. Tengok semua ketam ni, memang gila banyak. Apa? Tengok Froth tu sekarang? Hati-hati. Dia boleh cubit kau, Froth. Dia betul-betul di belakang ketam lumpur kecil ni. Dia cuba nak tangkap dia, tapi dia akan cubit kau. Baguslah, dia terlalu kecil. Baiklah, mari kita teruskan. Ayo, dapat ketam. Kita ada ketam. Kita ada ketam. Kita ada ketam. Aku akan pegang dia. Ia akan dipin. Oh tidak. Kemana dia pergi dengan gadis itu? Ayuh, ketam renjung biru. Ketam renjung biru. Ketam renjung biru. Oh, tidak. Bertenang kawan. Okey, dia baru saja menyelam. Baiklah, mari kita lihat kalau kita boleh tangkap dia, kena pin dia. Baik, kita kena berhati-hati di sini. Baik, saya uruskan. Nah, siap. Sial, kita ada ketam renjung biru kat situ kawan-kawan. Dan saya rasa yang itu pun cukup saiz untuk disimpan. Sial, tak banyak sangat isi dalam benda tu. Tapi itu antara isi ketam yang paling manis pernah saya rasa. Oh, saya betul-betul kecewa tentang tu. Sekarang ni, cahaya makin kurang dan keadaan makin susah. Aduh, saya dah cari selama beberapa jam dan saya dah rasa sangat letih. Saya tak makan apa-apa pun sejak 2 hari lepas. Sekarang dah hampir malam dan kita nak pergi memburu buat kali terakhir. Saya kena dapatkan sesuatu sekarang. Kawan-kawan, saya betul-betul dah tak larat. Ini memang tak bagus langsung. Froth, pelan sikit. Froth, betul-betul depan kau. Kita ada ikan pari. Perlahan, tenang. Mari sini. Terlepas dia. Oh, tidak. Awas Froth, awas oi. Kawan-kawan, kita baru sahaja kehilangannya. Saya rasa lembing saya tak menembusi dia, bro. Saya rasa ia cuma memerangkap dia dan bila dia terlepas, dia terus lari. Rasa sangat tak selamat untuk Froth di situ. Dia hampir-hampir melompat atas ikan pari itu. Bagus. Ketam besar. Dapat dia. Aku dapat dia, bro. Ya. Kita dapat seekor ketam, ya. Oh. Sekali tikam dan kita terus lumpurkan dia, kita berjaya. Kita dah dapat makanan di hujung lembing. Sudah tiba masanya untuk masak ketam ni, jom girl. Wah, itu ketam yang cantik, tengok tu. Kita akan bersihkan. Dia itu ketam yang besar dan padu. Baiklah. Apa yang kita akan buat ialah kita akan cabut kepala dia. Kita tak nak bahagian tu. Dan kemudian kita akan bersihkan bahagian dalam di sini. Kita akan bersihkan semuanya
Dan kemudian apa yang kita akan buat ialah belah dua. Saya tahu ramai orang suka semua jus di dalam badan kawan-kawan. Tapi saya suka isi daging di dalam sepit. Itu bahagian kegemaran saya. Baiklah kawan-kawan, api kita memang tengah membara sekarang. Semua orang tulis tengah masak di ruangan komen. Saya memang lapar sangat sekarang. Kalau saya boleh jelaskan kepada korang betapa susahnya hari ini, korang pun nampak saya kejar banyak haiwan. Usaha terakhir pun kita masih tak dapat apa-apa. Dan akhirnya, Tuhan betul-betul letakkan ketam di depan saya kawan-kawan. Dan kita dapat ketam yang kita cari. Oh, saya sangat teruja untuk ini. Saya akan masak ketam ni kawan-kawan. Cahaya makin cepat hilang. Jadi saya akan letak terus di atas. Oh ya, ini memang salah satu cabaran survival solo paling gila pernah saya lalui. Ketam tu masih bergerak atas api. Sekarang, cara kita tahu ia dah masak ialah ia akan bertukar warna oranye yang cantik. Lepas tu, kita boleh angkat dan dagingnya sepatutnya masak sempurna. Jangan risau sayang. Saya pun letih macam awak juga. Tapi, kita ada makanan tengah dimasak. Ya Allah. Wah, dia panas. Inilah sebabnya kita buat semua ni. Kita ada ketam segar tengah dimasak. Kita akan buka dia. Baiklah semua, kita ada lollipop ketam lumpur di sini. Satu untuk aku, satu untuk Frof. Nah, ambillah sayang, makanlah. Makanlah. Macam tu lah. Dia langsung tak ada tenaga nak bangun kawan-kawan. Dia makan je dari lantai. Baiklah, dia akan makan lollipop ketam lumpur dia. Aku dah ada aku punya. Jom makan. Sedap kan sayang? Ini memang salah satu cabaran survival solo paling gila pernah aku buat. Aku dan Frof dah berjaya. Kita nak keluar dari sini. Ada lagi video kat sini. Kalau korang nak tengok lagi, jangan lupa like dan subscribe. Jumpa korang di alam liar nanti. Cihu!